Surah Al-Kawthar. Hari ini kita akan membaca, mendalami dan menghayati Suratul Kawthar. Siapa hafal surah ni? Masya Allah, bagusnya. Semua hafal. Kenapa ya? Karena ia surat terpendek dalam Al-Quran. Ngafalinya mudah. Kalau begitu, tutup Al-Quran dan baca. Ustaz nak dengar. Kawan-kawan, jom baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Subhanallah, bagus. Tapi ada beberapa kesalahan. Dengar Ustaz baca. Sambil tu, kita perbetulkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, bukan fasalli. Lam seharusnya dibaca pendek. Satu harakat. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, bukan wanhar. Har tu pendek je. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sya, bukan inna sya. Lihat nun tu, tiada alif. Jadi, hendaklah dibaca pendek. Inna sya. Ingat ya? Ingatkan ayat pendek. Senanglah baca. Ada salah juga. Semua baca sekali lagi dengan tajwid yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, bagus. Dah hafal, senang. Amalkan bacanya hari-hari. Lama-lama jadi betul lah sebutannya. Apa kisahnya Suratul Kawthar ni? Siapa tahu? Ya, Upin. Surah ini memberitahu nikmat yang banyak yang diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga perintah supaya solat dan berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah orang yang terputus. Betul. Ya, Ipin? Ayat pertama kata, Al-Kawthar adalah sebuah sungai di dalam syurga. Ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan padanya terdapat kebaikan yang banyak. Sungai ini tebingnya adalah batu permata yang indah dan cantik. Airnya lebih manis daripada madu. Warnanya lebih putih daripada susu. Dan baunya lebih wangi daripada kasturi. Ayat kedua. Allah perintahkan Nabi untuk bersyukur dengan mendirikan solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan berkorbanlah. Ya, solat dan korban merupakan ibadah yang paling utama dan paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi, ayat ketiga turun waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih kerana semua puteranya telah meninggal dunia. Maka orang kafir pembenci Nabi kata keturunan Nabi terputus. Tapi sesungguhnya mereka lah yang terputus. Terputus dari setiap kebaikan, amalan dan sanjungan. Masya Allah, Ustaz kagum dengan kamu semua. Pandai. Sebenarnya Ustaz, kita orang baru dengar ceramah pasal surah Al-Kawthar. Oh, patutlah. Tapi bagus. Sebab kamu semua ingat apa yang kamu dengar. Harap-harap dengan pengetahuan ini, ia mendorong kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin takut akan azab dan siksanya.
Baiklah. Upin, Ipin, baca suratul Kautsar dengan betul dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul